What makes you question it? What evidence would you go? You nak pakai ni ke nak pakai whiteboard pun boleh kalau nak tulis? You need the whiteboard? Up to you. Okay. Senyum sikit. Ambil video ni. Senyum tahu. Terbayar ni capture. Okay, what's the assumption? So okay, this initiative will definitely succeed because it worked well in another agency. Baca ni. Okey. Okay. Okey, sorry ya. Saya ke depan dulu, saya cakap dulu. Okay, dia bercakap mukadimah lah. Okay, cepat pembukaan. Ini tadi Assalamualaikum. Okay, buat je lah. Okey. Assalamualaikum. Tadi kami sempat berbincang kejap walaupun tak sampai pun 5 minit. Nak juga cakap. Kumpulan kami 4 orang dalam keadaan kabut tadi. 4 orang kami ni seorang jadi kami cadangkan buka kononnya. Bayangkan situasi begini, kami buka company menjual produk apa? Sos yang nak boleh ni? Boleh. Sos jenama X. Okay. X. Dalam sos tu ada manager. Ada apa lagi? Kedua, kita ada tadi pengurusan stok bahan mentah. pengurusan stok. Stok. Nasib dosanya. Ya, doktor. And then we invite Okay. Ya, benar. Last. pakar dan Branding. Okay, branding. Yang last sekali ialah inisiatif kita. Dan bila dah company dah ada ni, apa yang kami buat ialah kami nak buatkan company ni laku. Jadi inisiatif yang pertama ialah import pakar branding daripada luar, bawa yang berpengalaman. Okay. Bawa masuk bagi kami sebab dengan cara ini ada boleh menaikkan sale. Kita pinjam orang lain yang ada pengalaman, yang sudah berjaya, dia punya company dan dia nak tolong company kami bagi idea dan macam-macam design dan segalanya untuk menaikkan sales kami. Okay. Our question here is because kita import tu, kenapa kita import? Sebab I assume kalau ikutkan rekod dia, wah dia boleh berjaya daripada zero boleh naik lonjak jadi multi-million company. Takkan dia kalau dia boleh ada pengalaman lebih 10 tahun, 15 tahun mengharungi segala cabaran jual beli masuk dalam macam mana you nak lariskan you punya produk dalam sampai ke mencecah ke masuk dalam supermarket, dan you punya company tu, you punya jenama tu boleh sampai ke luar negara, sampai ke Indonesia, sampai ke Thailand. Why can't you do it in our company? Itu my punya assumption. Itu antara contohnya. Dan contoh evidence ada evidence. Buktinya dia telah bekerja dengan 4 syarikat. Semua syarikat itu telah berjaya. Okey, setakat ni dulu. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Sebelum I comment. Asumsi, berkenaan asumsi. Kenapa tak percaya orang Malaysia? Ni orang Malaysia. Ya kau. Ingat orang mana ni? Malaysia tu. Okey. Dia jual tu luar negara. Okey. Okay, that's all. Anybody? Question? Kenapa senang macam a bit tak faham? You got to ask tau. Kena tanya. Jangan malu. Kita sama-sama nak belajar. Any feedback?